Hello, apa khabar belaka? Sihat ke dak? Akak duk mana? Akak hari ni sebagai apa? Abang Wira ajak ni. Di mana kita ni? Tasnim Tom Yeh, Kampung Padang Balai. Kita mari sini tengok tu ramai orang kat belakang tu. Mai buat gapo, mai gelai buat gapo sini. Mari makan col ni. Sebenarnya akak pernah mari dah beberapa kali dah sini, okey. Hari ni khususnya edisi Ramadan 2025, okey. 2025 untuk buat edisi colek malam-malam ni makan colek tak? Ya, col ni boleh puasa. Kita bukan mari dua orang je, kita ramah. Saya sobat-sobat dan pengikut akak channel, okey. Kita mau ajak lah kan. So, ramah hari ni kita nak makan apa? Colek. Colek di mana sekali lagi? Tasnim Tom Yang, Kampung Padang Balang. Okey, jom. Okey, Bella, kita nak makan gapo hari ni? Hari ni kita makan colek hari ni. Colek ni? Oh, tengok tu. Bella kita nak makan colek. Zura pun nak makan colek kata. Ni bos dia nya. Kak Tasnim kita. Mana Kak Tasnim? Selamat berpuasa. Akak puasa tak? Puasa hari ni. Hari ni jelah. Kalau tak puasa, Dia tak bui. Kalau tak puasa, dia tak bui makan kan dia. Akak kalau tak puasa, tak boleh makan colek. Tak boleh makan colek ni. Ada gapo colek dia hari ni? Hari ni ada colek macam-macam kok ada. Ada Malah. Ni. Ada colek Ni malah ni gapo dia warna hijau ni? malah. Special sikit. Colek Special. Ada gapo dia ni? Ada kakung. Kakung ni? Ada kakung. Oh, kakung ni. Bel, Pak Haji lagi kita pakai malah style lagu ni. Oh, special ni, rare ni. Gapo lagi ni tu? Tu gapo dia tu? Ada capur besar. Ni ada. Ada perut. Colek perut ada. Ada ni fishball. Crab stick. Lepung ada. Udang ada. Ramah kedai dia ni. Tengok ni. Kita berada di Tasnim Tom Yeh pada Balai. Ikan celup tepung dengan abang ni. Kan abang? Okey abang? Tengok tu. Ni. Kecap abang ni. Abang ni dia. Abang ni siapa kenal tolong komen-komen. Ni apa dia lagi ni? Ni pelepung, air ada. Air, Udang, ikan. Ni popiah. Tengah live tu dia, Hello, apa khabar belaka? Akak dari akak channel, apa khabar? Kita mari makan sini. Serai. Kita mari ke Padang Balai ni, Tasnim Tom Yeh ni. Ni sedap ni tengok ni. Tengok ni. Colek capur ni. Colek capur dia pakai kuah ke apa ni? Kuah special. Kuah special. Tengok tu, dia cuah. Tengok tu, banjir tengok tu. Tengok tu, banjir tu. Tu tengok Abayi tu. Abayi, hello sikit. Tengok kau gitu. Ni akak punya ni. Mana ni? Dua. Ni akak lah dengan saya akak ni. Ramah tu hari ni ramah tu. Meriah hari ni tengok tu. Kedai pun ramah orang tengok tu. Ramah tengok tu kedai ni. Ni tengok akak ni. Banyak benda. Thank you. Cantik adik. Adik ni cantik. Cantik no. Boy. Cantik ni. Okey, ada gambar ni. Yang gambar dia ni? Ada sontam. Yang ni sontam, kabu mangga. Sontam lah. Ni celup-celup. Mi celup lah. Jadi sini kalau orang mari makan colek, dia ada makanan lain juga. Makanan panah. Masak yang panah. Kita buka pukul 5 petang sampai pukul 4 pagi. 4 pagi? Ya, untuk sahur tu. So 5 petang untuk iftar. Kita kena reserve lah. Tak lewat. Tapi colek tu waktu pukul berapa? Colek kita sambung pukul 8.30 start. 8.30 start. Jadi adik kakak sini, akak pernah makan di sini, tengok video lama. Bukan lama lah, ada video berapa bulan? 2 bulan dulu. 2 bulan lepas. Lepas tengok video akak tu, ada satu makanan masakan dipanggil ayam majdi. Bukan McD ayam majdi. Masak-masak jadi. Gitu. Tengok tu. Lapar tengok abang lapar ini.
Oh, tak makan apa ni terpaksa gitu ya. Ya. Aku pun makan roti je. Okey, marilah kita makan. Okey, Silakan, mari Kak, makan. silakan. Terima kasih. Thank you. Ni habis dia tengah goreng. Kita pergi ke tempat Abai. Bagi. Tengok ni Abai kita. Abai ada gapo sini ni? Macam sedap bau ni. Gapo dia ni? Maju acon nak bagi. Hani special ni. Ada kangkung. Dipanggil kuih malakong. Gapo dia? Kuih malakong. Menu baru. Kuih malakong. Hani dah goreng tengok besar-besar weh. Tengok tu. Tengok ni. Tengok ni. Ni lah acuai dia je. Popiah buat diri ke? Popiah. Buat diri deh. Tengok tu ada popiah lah ni tempat goreng lah ni tengok ni. Tengok ni. Tengok ni. Sebentar. Tengok ni. Tengok ni. Tengok tu. Jadi weh. Sedap weh. Tengok tu. Boleh, ada gapo menu sini ke? Sini dia ada macam-macam. Dia ada mi celuk, ada sop tam, kabu mangga, kabu Maggi, kabu Sedap ni. Nasi air ada. Nasi air pun ada. Kepuk leka, kepuk hotel lah. Dia ada Pulut mangga. Favorite. Ada banyak ni. Dia ada macam-macam. Ikan bekok pun ada. Ikan bekok. Ni. Ikan bekok Ocean Fresh. Ikan bekok hak pertama di KL sini lah. Ocean Fresh lah. Sini. Ikan bekok Ocean Fresh lah. Dia kedai pertama. Ni. Ikan singgam ni. Ikan singgam itu. Baik. Ni. Ikan bekok juga tu. Ikan bekok. Dari sini. Hari ni pesta colek. Pesta colek ramai. Tahu sekali ya. Tahu sekali ya. Pesta colek. Tahu sekali. Air pun banyak jenis. Ada Italian soda, orange, nenah. Banyak tu. Green tea 3 layer. Timocino lychee. Situ ada lagi tu. Belah. Situ ada lagi. Kamu dia bagi tengok. Sini beluk ada tak? Ada beluk sini ni. Siapa-siapa suka beluk, pakai beluk, dia cari beluk dia mai sini. Lidah ada. Mana lidah? Ada lidah? Ada. Tengok tu. Ikan bekok Ocean Fresh ada sini. Perut air asam. Ada. Lidah goreng. Ni hak akak berahi ni. Siapa nak kecap laca tu kena makan ikan lidah. Ni akak berahi ni. Ni yang saya suka ni ayam majdi. Masak-masak jadi. Ni ada sebelu. Ada belakang sini. Jadi sini ni ramai-ramai ni mari buka puasa pun boleh. Buka puasa boleh, makan colek boleh. Malam-malam siapa pukul 4 adik kakak siapa pukul 4 sini. Okey, boleh. Ada gapo atas meja kita ni? Ada macam-macam. Hak kita nak makan pas ni. Ni colek ni. Colek ada dah. Colek ni apa dah? Ni Kabu Maggi ada. Hani special ni. Apa dia ada? Segulah dia royak. Dia ada kemeng. Dia ada kemeng. Mari sini makan belut lalu dia. Dia kata sedap ni. Belut macam di. Belut macam di. Masak jadi. Ni apa dia? Somtam. Dia ada colek besar lagi. Okey, hari ni kita ada dengan Azad. Okey, Mutabak Kulili. Okey, Abel Wiza, Abel Mi daripada Damascus. Kita lagi kedai dia tu. Lagi makan Arab pula. Cikgu Lek, Abel Lek, Rudy. Dia ikut beberapa kali dah. Dia half Kelatanis lah. Dia separuh orang Kelantan lah. Okey. Tengok Abel Riza kita ada sini. Tengok ada. Abel Lee kita. Ramai-ramai datang ni. Ada Saratin dah. Siapa dia? Zora. Dia tengok live. Okey lah, mari kita makan. Lapar belakang ni. Tengok tu ramai mari Ratu nak makan colek dia. Tengok ni, ada buku, ada order sini. Tengok tu cepat dia. Staff dia sini cepat dengan potong. Tengok tu. Tengok tu. Tengok tu cepat lah dia potong. Pelepong dia di sini ada. Ni perut colek perut pun ada. Kita tengok sukanya ni lah, rare ni. Kuih malah kangkong. Tu buku Hani buku ni.
Ayah ke apa? Ayah lah. Ayah. Oh, tengok tu. Pelepong dia tu. Tengok tu. Pelepong dia. Tengok tu. Aman. Kita nak teraga ni. Kita nak terang ni. Ni, belut ni. Kita share ni. Bukan akak makan sore. Dengar ni. Beriza kita tu. Ni. Jadi kau ni? Ya kak, jadi? Jadi ke tak? Ulah dulu sikit. Aku pernah makan ayam masdi. Ni rasanya lebih sedap. Lebih sedap pada ayam je lah. Saya lah, siapa-siapa makan belut tu, suka makan belut tu boleh mari cari ni. Okey? Ni dipanggil apa dah? Belut masdi dengan sos-sos special dia lah. Ni. Jadi ni, abang mi dengan tera tu. Ni kalau makan dengan nasi, kuah dia sedap. Sos dia sedap. Kena makan kalau makan dengan nasi. Pasal hari ni makan colek kan. Kalau makan dengan nasi lagi sedap. Panas-panas dah. Yo. Tadi kita marilah. Kita mari tera ni tu. Colek. Makan sekali ni. Beriza. Sak. Ni, apa Mari ambil. Dia tahu nak berebut sekejap. Jadi. Makan banyak sekali. Ni, penggemar kita. Apa dia? Bulan-bulan puasa kat akak Saigon ni. Paru-paru. Lepung. Tengok tu. Orang Kelantan panggil lepung. Orang Kelantan panggil pelepong tak? Tak. Seronok waktu bulan puasa ni kan. Sebab boleh duduk sekali, jumpa saing-saing, makan pula berebut. Lagi sedap, lagi syok, lepas tu buah. Dah. Lepas cukup masa, balik tidur. Tu je. Jadi seronok, memang seronok. Aku lebih kurang tiap malam makan colek. Ni ayah. Akak ni tak payah ngepi banyak. Sebab apa? Tengok tu. Ni mari makan colek ni. Waktu buka puasa penuh meja-meja kena book. Rudi. Kam. Mari. Makan. Orang Seremban ni, orang Negeri Sembilan, bukan Seremban, Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan mana? Jelebu. Orang Jelebu. Jelebu. Cakap sikit bahasa lorak Negeri Sembilan untuk suruh orang datang sini. Wangi. Jangan memalu. Datang sini. Makan kat sini kat Tasnim Tom Yum. Padang Malang. Ada colek, ada belut. Macam-macam ada. Datanglah. Makan. Tengok tu dalam bahasa lorak Negeri Sembilan. Kita tahu so ya. Kalau lorak Negeri Sembilan. Apa konoid? Apa konoid? Okey, makan. Jom ni. Dah. Mari makan. Tengok tu. Meriah hari ni, meriah. Bukan meja akak saja, tapi ni meriah belakang ni tengok tu. Tengok Abel Riza, Belly tu tengah makan. Seronok makan bersama. Makan ni ialah mengeratkan silaturahim. Tengok tu. Abel lah. Apa dia tu? Pedah tu. Memang makan ke ni? Pedah ke? Pedah? Kacau. Tengok tu. Tengok tu. Rudi. You try ni, pedas tak? Try tu. Ada pinggan. Ada pinggan ke? Ada. Rabu. Bukan. Ni Song Tam. Thailand famous. Pedas tu. Hati-hati tu. Air standby. mari. Pedas? Dah. Jadi? Tengok tu. Macam pedas. Tengok ni. Mari makan sedap belakang. Tengok ni. Tengok tu. Boh leg kita tu. Cara lah siapa dia.
Dia tengah makan. Ada lagi tambah. Tambah ke apa? Colek buah. Colek buah. Ada lagi? Oh, banyak. Oh, ni. Colek buah dia mengancam. Dia kena cuci mulut juga ni. Ya. Oh, marilah makan. Marilah adik kakak boleh mari belakang 30 hari puasa ni. Kena marilah. Mari kita makan colek sini dah. Makan panah pun banyak ni. Tadi Thailand tu. Ni hak Kelantan. Ni Kelantan ni. Benda rare. Lidah goreng ayam masdi. Kena terang ayam masdi dia. Jadi, ikan bekak dia pun jadi, ikan bekak ocean fresh dia jadi. Ikan singgih ke apa ada lah. Makan dengan nasi panas-panas. Okey? Oh, tengok dia Abang Riza. Oh, sedap. Oh, jangan malu, jangan segan. Mari mana-mana. Ni Tomia. Kasih Tonya ni. Terkenal daripada balai ni lah. Ramai kedai mu molek comel tengok tu. Tengok tu. Makan ke ni sedap. Tengok. Tengok ni, habis Bali kita makan ke apa ni? Kat ke apa lama? Ni pilih ja. Kaca. Ni makan ke apa ni? Ni colek. Tahu ni colek Jepun malah udeh. Banyak ni. Pelepung. Sedap. Pelepung ada. Pelepung. Wajib tu benda sedap tu. Bagi wajib. Sedap tu. Kedai Berebut dengan orang ni. kedai ni tiap-tiap tahun mari. Dah tahu ni? Tiap-tiap tamis. Sedap dia. Tengok tu. Jadi. Sos dia sedap tak? Pakai air belakang. Pakai bagi belakang dah. Terima kasih banyak ni ramah tu. Tengok ni meja ni makan gapo meja ni. Jadi Makan kau ni? jadi. Makan budu sedap Ikan bekak. Ikan bekak Ocean Fresh. Meja ni kedai pertama yang jual ikan bekak Ocean Fresh. Tengok tu. Tengok ni adik-adik ni semua. Semak jetak belakang ni tengok ni. Habis dah? Memang jadi tengok sini boleh makan makanan Kelantan juga. Makanan tradisi Kelantan. Ni apa dia ni? Tom dia. Ni apa? Singgih daging. Singgih kering ke? Tinggal pinggir. Tinggal makuk je. Licin ke? Tambah. Ada colek lagi. Ni makan colek ni. Tengok ni. Tengok tu. Budu. Kelantan ke ni? Orang mana? Orang KL pakai budu. Rare ni dia ni. Dia campur dengan budak Kelantan ke? Kelantan. Ni Kelantan ke? Bukan? Mana? Kelantan. Ni Kelantan lah tak? Kelantan mana? Kelantan mana? KL. Dia orang KL juga? Orang KL makan budu tengok tu. Makan ikan bekak, makan singgih. Dari tonggih. Tengok benda dari tu. Pergi celuk tengok tu. Pandai dia pun ni set-set ni makan. Pandai set-set ni makan tengok tu. Okey lah. Jadi lah. Boleh rekomen lah. Boleh suruh bagi lah. Malam hari ini hari lagi. Ya. Tengok tu. Dia kena racun tu. Itulah makanan Kelantan ni jangan main-main. Kena makan sekali nak sama. Gitu. Okeylah, terima kasih lah. Selamat puasa esok. Thank you. Cikgu Le. Ya kau. Cuba teka berapa harga ni? Ni. Ada berapa butir? Ada 2 butir. 2 butir yang malah. Tengok. Malah. Ni malah dia kuih malah dia ada ni kangkong. Kita panggil malakong. Malakong. Jadi hak dalam pinggir ni adalah kata juadah harga paling minimum boleh beli sini, betul tak? Ni kira 2 butir lah. 2 butir dia mahal. Okay, kalau sebutir berapa dah kata? RM3. RM3. Ya. Khas butir RM3. Ni naik lah kiranya. Kita ni nak share ramah. Ni ada lah. Kalau dia mau ambil ketel tu mahal lah kayak udang tu. Tapi ada yang minimum. Atas diri lah mari makan ni. Jangan pergi kedai tu. Tengok di. Kita lah dah. So ni minimum harga awak boleh beli sini. Jadi colek yang paling murah di kedai ni adalah colek alak. Jadi kalau sebiji tu harga dia sepinggir tu harga dia RM3. Tapi ni ada dua lah. Ni double ya. Tengok ni. Tengok ni sekali lagi.
Tengok ni. Tengok ni sekali lagi ni. So dalam plating ni dia bukan ada malah aja lah. Dia ada sayur-sayur untuk melengkapkan dia. Dia juga Tapi kuah dia colek. tadi, kuah dia. Sini dah buka malah je. Malah je, colek je. Colek yang untuk bulan puasa. Ni tahu 7 tahun dah sini. Yalah tinggal 7 tahun dah lah. Berniaga ni molek. Tapi kedai ni dekat 20 tahun dah. Ya. Boleh mari lah. Kalau tak pernah mari tu boleh mari. Ni lah jalan. Hari ni mari Balai-Balai. Esok pergi Gombok. Lusa pergi mana. Pergi lah mana-mana lah. Rapok ke. Cerah ke. Ampang ke. Mari. Atau pergi makan. Sepak. Dia kata apa? Sepak orang-orang kita. Betul. Itu yang paling penting. Ya. Boleh puasa mus boleh ya. Yang mana tak jumpa jodoh tu mungkin boleh jumpa jodoh. Aduh. Tapi sambil makan colek ni dia. Makan colek dah. Lepas tu piuk-piuk lah. Molek tu. Jadi kat Taing Raya Haji tu boleh dah nikah. Cepatnya. Cepatnya. Dah jumpa bulan puasa. Raya Haji nikah lah. 3 bulan. Benda baik tu. Nama simpan lama-lama. Ya. Betul. Teori yang betul. Tadi okey dah. Terima kasih banyak dah. Okey, kat atas ni nak tanya kat atas ni. Kedai ni berapa tahun dah? Kedai dekat 20 tahun. Kedai ni 20 tahun dah, dekat 20 tahun dah. Kedai legend ni di Balai-Balai Kuala Lumpur ni. Atas ni niaga 20 tahun dah. Dengan masakan menu sama lah. Masakan Panah lah dengan makanan Kelantan, Malaysia, Thailand semua ada sini. Tapi hak colek ni berapa tahun dah? Colek sebelum PKP, 2 tahun sebelum PKP. Dalam 7 tahun. Dah 7 tahun dah. Tengok tu. Sampai tu ramah mari hak kena dah. Dia tahu dah. Dia tahu dah sini mesti ada colek bulan puasa. Berapa hari dah buka ni? Puasa pertama buka dah. Puasa pertama sampai lah ni lah. 2 bulan ni puasa ke-5 kan ni. Gitulah. Kena. Tadi aku try dah makanan dia, colek dia memang jadi. Aku hari ni try benda rare, beluk dengan jadi. Memang jadi. Masak jadi ya tak? Sontam aku try dah okey. Skrabu mi, Maggi pun okey. Banyaklah makanan asin ni. Kita tak perut saja ada, tak boleh makan banyak. Gitu. Nah, ada banyak gapo ke penonton aku channel? Jemput makan colek lah. Bulan puasa kita ada iftar. Start order daripada pukul 5. Buka puasa lah. Buka puasa. Lepas tu sambung moreh 8.30 sampai habis lah. Kena book ke meja ni? Buka puasa kena book. Kena book lah. Telefon ni aku beri telefon sini. Tolong book meja. Tapi kalau colek tak boleh book. Colek tak boleh book lah. Colek siapa main dulu dia dapat. Ya, faham. Tapi iyalah iftar ni buka puasa ni kena ada lah, kena book lah dah. Sebab kita nak prepare apa semua. Tapi kan. iftar tu makan ke apa sini? Iftar masakan Thailand dengan masakan Kelantan. Mana-mana ni semua ada lah. Masakan Thailand. Kena mari awal lah sikit lah. Gitu. Okey, terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Kak Tasdi dengan ABI kita. Dah, terima kasih banyak dah. Thank you.